Indeks Kehidupan Bermaruah Selangor perlu mengukur impak sebenar bantuan kerajaan negeri terhadap kehidupan rakyat dalam tempoh 12 hingga 24 bulan. Pengarah Program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School PBS, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, indeks pelbagai dimensi itu penting bagi menggambarkan keadaan sebenar kehidupan rakyat. 12 dan 24 bulan sesuai sebagai tempoh untuk melihat kesan dasar. Tetapi jangan bergantung kepada dua titik masa ini sahaja. Penilaian 12 bulan penting untuk melihat perubahan jangka pendek, manakala 24 bulan itu lebih sesuai untuk melihat sama ada perubahan itu benar-benar berkekalan ataupun tidak. Yang lebih penting ialah indeks ini perlu mempunyai tanda aras ataupun baseline sebelum bantuan diberikan. Kemudian penerima bantuan dipantau secara berkala. 3 perkara paling utama yang penting untuk dipantau. Pertama, pendapatan boleh guna, iaitu berapa banyak wang yang tinggal selepas membayar keperluan asas. Kedua, kos perumahan dan pengangkutan, sebab dua komponen ini biasanya mengambil bahagian yang besar daripada pendapatan isi rumah, khususnya di Selangor. Ketiga, akses rakyat kepada makanan, kesihatan dan pendidikan. Tapi saya juga fikir indeks ini perlu mengukur satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang, iaitu kestabilan kewangan isi rumah itu sendiri. Contohnya, adakah keluarga terpaksa berhutang untuk membeli makanan, menangguhkan rawatan, mengurangkan perbelanjaan pendidikan atau menggunakan simpanan untuk membayar perbelanjaan bulanan. Kalau perkara ini berlaku, bermakna taraf hidup mereka masih tertekan. Menurut Ahmad Razman, keberkesanan bantuan tidak seharusnya diukur berdasarkan jumlah penerima semata-mata, sebaliknya kemampuan mereka untuk keluar daripada kebergantungan terhadap bantuan. Beliau berkata Selangor juga berpotensi menjadi negeri perintis dalam pembangunan indeks berkenaan sebelum dijadikan penanda aras kepada negeri lain. Kerajaan negeri sebelum ini mengumumkan pembangunan Indeks Kehidupan Bermaruah Selangor bagi mengukur kehidupan rakyat menerusi rancangan Selangor kedua RS2. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, indeks itu akan digunakan untuk menilai keberkesanan bantuan negeri melalui penilaian setiap 12 dan 24 bulan.